Morning. Aku dah nak pergi kerja dah ni. Snowy jangan nakal-nakal, okey? Snowy jangan banyak makan, okey? Kena banyak exercise. Snowy kena dengar cakap Alisha, okey? Snowy kena tinggal dengan Alisha. Boleh tak? Boleh tak? Boleh lah. Janji. Kau okey ke aku makan? Of course, okay. Kat Makanlah, sini. sila. Okey. Boleh. Makan je. Sorry tau. Tak apa. Oh my goodness, Halicha. Hari ni puasa kan? Aku puasa lah. Aku puasa half day. Slow-slow, okey? Esok lusa aku puasa penuh lah. Sofia, aku rasa kau dah boleh tarik si Alisha ni masuk Islam cepat sikit. Mana tahu, one day dia ni lagi halim daripada kita dua. Time tu boleh aku panggil dia... wait, Alisha. Aisyah. Sedap kan nama tu? Sedap, Aisyah? Kan? Relax lah Alisha. Aku gurau je. Amin. Makan. Okey, tak apa. Buka. Makan. Aku bacakan doa buka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang ni jangan lupa untuk email klien dapatkan confirmation. Jangan lupa. Sofia? Macam mana kau boleh tenang dalam keadaan macam ni? Sebab aku tahu aku tak buat semua macam seorang. Adin, aku dan kau, aku dah ambil, kan? Ada apa ni? Anyway, Sofia, klien semalam ada bagi tahu apa-apa tak? Tak ada, tapi akan follow up kejap lagi. Tapi Amir dah solat ke belum? Solat. Allah Akbar, pukul berapa dah? Thank you, Sofia. Thank you. Astaghfirullahalazim. Nak aku tolong ke? Okey. Kau buat apa? Kau nak teman aku pergi bazar tak? Ada macam-macam makanan tau. Jom. Jom. Cik, Okey. minta maaf saya punya berapa, Cik? RM35. Allah Akbar. Tak ya. 25. RM35. Saya rasa saya tak jadi beli lain, Cik. Minta maaf, duit saya tak cukup. Ini je yang saya ada. Minta maaf ya, Cik ya. Tak apa, Cik. Abang saya belanja Oh, ya? semua. Oh, okey. Kira sekali je. Oh, okey. Terima kasih, Abang. Cik, okey. Terima kasih. Ya, adiknya. Dek, Adik ambil ni. terima kasih banyak-banyak ya. Setiap yang baik pasti kebaikan juga Allah yang membalasnya. Kita dapat nak balasnya nak. Tak apa, Cik. Rezeki Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang, saya nak nasi dua. Kau kenal ke makcik tu tadi? Tak. Habis tu kenapa kau tolong dia? Sebab Ramadan ni bukan tentang kita saja. Kesian kau tak ada rezeki nak minum air tebu kan? Tak apalah, next time lah. Ataupun balik aku buatkan kau air sedap. Nak? Boleh.
Kenapa kau baik sangat dengan semua orang? Aku percaya yang semua kebaikan kita Tuhan nampak. Jom. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Wan, dari mana? Pergi kat bazar tadi. Wah, nampak banyak shopping kuih ni. Adalah sikit. Okey, selamat buka puasa. Okey, selamat buka puasa. Selamat. Okey, Cik. Bekalan TMB sudah dipulihkan. Terima kasih. Okey, kami beredar InsyaAllah. dulu. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sofia, dari mana ni? Pergi bazar tadi, Uncle. Wah, banyak nampak beli kuih. Itulah dia. Terlebih beli sebenarnya nak bagi Uncle dengan Aunty sikit. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Dan seronok Aunty dapat ni nanti. Nanti berbuka kat rumah Uncle pula, InsyaAllah. Okey, terima kasih. Selamat buka puasa. Alisha, aku keluar pergi terawih kejap, Kau tak penat ke? Siang kerja, malam terawih. Yang penat tu badan je. Tapi hati ni rehat. Aku nak ikut? Boleh? Jom. Jom. Assalamualaikum. Ini ayah Sofia. Sofia selalu cerita tentang awak. Esok, hari raya pertama tanpa Sofia. Kalau tak keberatan, datanglah raya bersama kami. Rumah ini sentiasa terbuka untuk awak. Sofia pasti gembira. Nanti bila aku dah tak ada, kau tolong aku jaga Snowy dengan rumah ni, Ya Allah, ya Tuhanku. Kau bukakanlah pintu hati kawanku Alisha untuk terima agamamu, Ya Allah. Kita. Kenapa pelik? Alisha, kadang-kadang kita tak sedar Tuhan temukan kita dengan seseorang bukan untuk selamanya, tapi untuk menunjukkan jalan. Dek, seorang je ke adik? Dek? Dek, seorang je ke hari ni? Datang beli air jus. Ada panggilan dalam hidup ni memang takkan pernah terjawab. Bukan sebab tak ada jawapan, tapi sebab Tuhan sudah memilih jalan yang lain untuk kita. Kalau suatu hari nanti kau berdiri menghadapnya, terimalah dengan ikhlas. Kau takkan pernah berjalan seorang diri.
Nur Aisyah, ketahuilah, setiap doa yang pernah aku panjatkan untuk kau sebenarnya sudah dijawab. Aku tak pernah paksa kau faham. Aku cuma harap kau sendiri akan rasa ketenangan yang aku rasa. Nur Aisyah, terima kasih kerana sentiasa berada untuk Sofia dulu. Mana-mana anak emak lah. Anak ayah. Itulah. Apa lagi? Assalamualaikum. Saya datang nak raya. Warahmatullahi wabarakatuh. Uncle. Dah sampai dah orang paling jauh ni. Alhamdulillah. Saya ni Uncle, kalau bab-bab makanan, confirm saya yang sampai dulu. Kau ni Amir tak berubah-ubah. Macam dulu juga. Amir? Kampung kau kat sini juga ke? Iyalah. Sebenarnya aku membesar sama-sama dengan Sofia daripada kecil. Kita orang jiran sebelah-sebelah. Ini kawan baik Sofia. Sama permainan dulu. Dari kecil lagi. Oh, ya ke? Kau baik tau. Jom kita masuk makan. Okey. Sedap kan? Nama Nur Aisyah. Jumpa makan. Terima siapa ni? Bukan semua kehilangan itu memisahkan, tapi meninggalkan kita jalan untuk pulang. Selamat Hari Raya! Lepaskan rindu, lama tidak bertemu, walau kadang terasa penat. Bukan selalu dapat jumpa setempat, waktu untuk kita semua sama.